Yang nak jaga kesihatan, yang suka bersukan tetapi saiz badan macam ni juga. Sebenarnya aku nak cakap macam aku ni konon suka naik gunung, konon lah suka jogging. Tapi kau tengok, mungkin ni pengakuan. Aku tak tahu. Korang rasa macam mana, nanti korang boleh letakkan kat bahagian komen. Sebelum ni kan, bila nak bersukan ni, kita macam ada semangat. Jadi kita pun sanggup berlabur duit untuk beli barang-barang yang berjenama. Jogging je masih lah, pace paling laju pun 8. Tapi kalau boleh nak pakai kasut sama macam Kipchoge pakai. Itu contoh lah, maksudnya kemampuan untuk berjenama. Sampai satu tahap dalam hidup ni, aku mula rasa macam, taklah, aku bersukan untuk sihat je. Berabuk lah. Baju-baju yang beli mahal-mahal nak harun dulu semua dah tak boleh muat. Jadi nak kena beli baju baru. Fikir. Pergi matilah kalau jenama mahal-mahal tapi tak dibagi impact apa-apa pun. So, kita berjimat-jimat je kan. Sekarang ni untuk baju-baju bersukan aku pilih yang murah-murah je geng. Ni jenama terkini yang aku pakai sekarang. Dah malas nak cari yang mahal-mahal, mampukan yang murah-murah je. Tengok harga, serius, korang mesti terracun. Material jenis yang microfiber, lembut dan juga nipis. Dan sekarang aku dah tak ada nak pening-pening dengan desain syarat. Badan dah rebab, aku ambil yang 2XL. Okey lah, pakai sedap-sedap, peluh ringan-ringan pun sedap. Apa lagi aku nak? Lagi pun kan, barang macam ni, material macam ni memang sesuai untuk aku sebab bagi aku semangat. Beli murah-murah, nanti bila dah kurus, nak buang, tak ralat sangat. Tapi macam mana pun, harga dan jenama ini semua dunia je geng. Tolonglah guys, jangan jadi hamba jenama. Biarkan barang-barang dan juga jenama-jenama ini yang jadi hamba kita. Biar miskin duit, biar miskin jenama. Janji bukan miskin akhlak dan ideal. Jati diri kena jaga. Ramadan. Tak apalah, mungkin disebabkan umur nak masuk 30 ni, dia dah mula nak minimalis, dia dah mula nak blend in, nak camouflage. Dah tua kot. Ini baru nak masuk 30. Yang tengah tengok ni nak masuk 50, entah apa rasanya.